Mungkin Tok Siap tu tutup lampu sebab dia dah faham kan. Depa ni nak pergi batai semayang. Cameraman keluar lah. Betul, kalau kau tengok tempat orang pasal mata mesti kawasan tu banyak orang Indo. Cakap je Indon. Banyak ni Indo sangat. Apa nak heran lah. Apa dia boleh buat? Lagi-lagi untuk barang-barang yang import. Contoh macam iPhone dekat sana $300. Ya, Gaji $2,500, iPhone $300. Kita gaji $2,500, iPhone $5,000. Dia kalikan tu duit tu. Dan podcast ini tiada tajaan lagi. Kalau nak taja, bolehlah DM di IG kami, Beranjai Entertainment. Lupa pula. Minang soy lekan minang. Ada modal. So, ada modal. You're listening to Beranjai Podcast on Spotify. Host number 1, Aiman Milo. Aku Pepe. Allah Moja. Ada modal. Kasih cai. You are listening to Beranjai Podcast on Spotify. Don't forget to like, subscribe and share. Kasih cai. Let's go. Selamat datang, welcome back to Beranjai Podcast. Ini kali episode ni kita akan bacakan kiriman bukan nama sebenar daripada Apit nama dia. Kita dalam Beranjai. Wadah. Aku dah loading. Aku dah macam seram kau. Wadah. Wadah. Beranjai. So, tajuk utama dia Pakcik Kalut. Hai. Lepas Ini yang si utara punya ni. Sebelum ni apa dia buat? Sebelum ni Orang tua tepu. tak tepu pula. Yang pakai cap kan. Okey, Ni memang ni utara semua. Pakcik tak Kalut. dia. Salam Berancaster. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua Berancaster. Kali ni aku nak cerita kejadian masa 10/5/2025 yang lepas. Baru ni. Baru lagi. Pada tarikh tersebut, aku ada satu job akad nikah dekat Pendang. Wah, kau nikah lagi. Dia memang buat job-job macam ni. Dia ni fotografer lah. Tak nak shoot kita orang ke? Call time 10 pagi. Tapi aku pergi awal dekat masjid tu sebab nak prepare apa yang patut untuk shoot sesi akad nikah klien aku tu. 9:30 aku dah sampai kat masjid tu. Aku bagi tahu terus nama masjid tu. Masjid Batu Menunggul. Menunggu. Macam lah. Batu Menunggul. Tak pernah dengar. Tunggu lah. Batu-batu lah. Jadi dia menunggul macam menunggul lah. Kat Pendang lah. Okay, so disebabkan sampai awal, aku pun buka lah pintu masjid tu dan masuk ke dalam untuk on siap-siap lampu, kipas, aircon dan sebagainya. Bagi memudahkan semua orang yang datang saat gini. Lepas semua siap on, aku pun duduk lah kat depan pintu masjid tu sambil get ready kalau klien aku dah sampai. Selang beberapa minit, klien aku pun sampai. Aku pun mulalah kerja aku macam biasa. Shoot dari pengantin turun kereta sampailah masuk ke dalam masjid dan selesai akad nikah. Lepas selesai akad nikah tu, aku pun nak shoot lah sesi batal air semayang pengantin aku ni. Aku ajak pengantin aku ni untuk ke ruang sebelah kiri masjid untuk dapatkan background yang cantik masa sesi batal air semayang tu. Baru saja aku nak mula shoot, pap. Ui. Satu persatu lampu dan aircon ditutup. Aku pun macam, Ai, tak nampak ke aku nak shoot pengantin ni? Awak tutup habis semua dan kami tak selesai lagi. Oh dia. Apa dia berempah? Berempah. Apa sih? Macam resi nampak. Sambil aku toleh ke belakang, ada seorang pakcik ni tak tahulah dia Tok Siap ke apa ke, tapi orang masjid jugalah. Dia yang tutup semua tu. Tak apa, tanpa membuang masa, aku pun duk bagi arahan dan teruskan shoot pengantin aku ni. Tiba-tiba dia mai kat sebelah aku dan bunyi suara. Lama lagi ke? Lama lagi kau ni. Lama lagi ke? Aku pun jawab, dah. Ni nak shoot batal air semayang sikit lagi, lepas tu selesai dah. Tahu dia jawab apa? Tak tahu. Tak tahu. Dia kata, apa yang banyak sangat dalam masjid ni akad nikah saja. Nak tangkap gambar hampa api kat luar. Hang ni duk buat masjid ni macam studio hang pula. Dengan nada yang agak tegang dan serius. Aku tersentak masa tu. Tak semena-mena dia mai cakap macam tu.
Depan pengantin pula tu. Apa masalahnya? Ni kan hari bahagia pengantin tu. Bukannya tiap-tiap hari dia patah gambar dalam masjid tu. Memang berubah terus muka pengantin pada lepas tu. Aku pun rasa kesian kat pengantin. Pengantin bayar aku untuk shoot gambar mereka, tapi dengan adanya orang tua yang tak reti berbudi bahasa ni, membuatkan mood pengantin aku out. Buat macam aku tak reti nak tutup balik masjid ni. Buat macam aku ni budak-budak, budak tadika. Padahal aku yang tolong buka semua awal-awal tadi. Tak cakap banyak, aku ajak pengantin terus pergi outdoor. Masjid tu biar orang tua tu tutup semua benda. Malas aku nak hadap orang tua jenis macam tu. Takat tu dulu aku cerita. Angin pula bila teringat kejadian tu. Hai. Tu dah. Apa siapa dok lagu tu? Ni orang tua siapa apa? Tok Siak. Oh, Tok Siak. Jangan macam-macam. Yang lucu. Tok Siak tu. Tapi kadang-kadang banyak orang-orang tua dengan dekat masjid perangai macam itu. Betul. Dia tak ada tak ada common sense. Tak ada common sense. Mungkin sebab didikan orang dulu lain dengan zaman sekarang. Didikan orang dulu keras. Keras padu memang jenis bagi punya. Betul. Kalau kata, "Weh, kau bila nak kahwin ni, bila ada anak," jenis cakap Tepek terus. kerasnya. Jenis memang dulu punya cara lah kan. Straight to the point lah bro. Nak salahkan pun tak boleh sebab ni orang tua. Lain lah kalau budak Gen Z cakap macam tu lain lah kan. Nampak sangat tak belajar keliling punya ni, tak alert kan. Tapi ni orang tua tu. Macam mana kita nak cakap ni? Tu, dia pun duduk kampung. Dia tak tahu vibe-vibe KL semua macam mana kan. Dia tak maju lagi lah. Kind of lah. Dia sebab diorang ada pemikiran setiap kawasan man, diorang ada diorang punya mindset. Tak cakap kawasan. Dalam daerah ni, setiap masjid kampung-kampung ni pun ada pemikiran yang lain-lain. Mindset lain-lain penduduk situ. Contoh macam kita punya area ni. Tak punya. Kalau ada orang buat salah, pukul. Pukul betul. Pukul. Apa sepak atas ni? Pentik yang. Pukul. Itu pukul. Tak tanya dulu dah. Tak tanya nak sepak ke apa. Pukul. Tapi ada tempat, contoh macam Putrajaya contoh. Kalau ada kita tak pukul, diorang akan tanya dulu. Call polis tangkap. Baik-baik, bentang kapet merah. Kau kena register kan? Tentu. Tak, kalau masjid-masjid besar kau kena bagi tahu. Mindset dia lain, dah diubah dengan arus kemodenan apa semualah. Tapi contoh lah bagi aku, keluarga pengantin tu takkan tak cakap apa-apa Tok Siak tu. Itulah siap dia pengantin ni. Betul, siap dia pengantin ni. Patutnya bila tu kampung dia. Kalau aku orang situ, tak, kau ni apa masalah kau kan? Sebelum aku gerak, kau buka semua, aku belah. Tapi mungkin ni belah perempuan kot sebab ni nikah. Tak kisah, perempuan takkan tak ada mulut. Mungkin perempuan tu jenis macam duduk kampung. Bukan keluarga dia, mak bapak dia. Mungkin dia tak shoot keluarga dia kot. Batas semayang kan. Bukan, maksudnya Biasa kan ramai-ramai tengok ramai kan. tengok. Kan dalam masjid dia dekat Menunggul tu tak ada lah mafar punya. Betul. Jadi mesti macam keluarga kau. Bisa. Contoh kau pengantin tu mak bapak kau mesti kenal orang masjid tu, siapa Tok Siak, siapa Tok Imam. Takkan kau tak talk dulu. Jadi mesti kau macam Siak, engkau gitu tok apa? Anak aku nak shoot ni. Betul. Nanti kalau dia cakap apa bazir dan kau ni bertumbuk lah. Kita jadi mindset kampung boleh kan. Mindset Tumbuk kampung. lah. Kau boleh buat pangai macam ni yang aku tak boleh. Betul. Tapi untuk buat apit ni tak boleh buat apa sebab dia fotografer orang Dia luar. tak salah. Patutnya pengantin tu talk lah kau kat situ. Takkan kau tak boleh talk. Cakap tok. Let lu tok. Macam kita contoh kau Ahmad. Dia buka pintu, tok dia buka, dia ketuk pintu. Tok. Dia kat Who's pintu. there? Macam tu lah. Tok, sabar tok, buka kipas tu. Panas yang tak gambar jap. Tapi mesti dia melawan. Dia cakap macam tu lah, cakap. Apa tak gambar lama, ingat ni studio lah. Dia kata tu lah. Aduh, susah nak cakap. Kalau aku tu siap tu kena maki. Contoh apa? Jadi kita letak Situasi ni. Situasi tu lah. Okay, kau orang dia mana? tok siap. Kau memang babi. Dia Tok Siak. Dia garang bodoh, dia Dia tok Tok siap. Siak. Okay. Aku fotografer. Okay, aku diam lah. Pengantin. Kau pengantin. Ambil gambar ni. Sama. Kau cikit senyum. Cikit comolot. Cikit. Padam apa awak sini ni? Babi tu. Kau tutup apa ni? Tok, dia tu. Aduh. Kita tak gambar ni tu. Batas semayang. Hampa ingat ini apa? Studio bang. Spoil lah tu. Sikit kita nak batal tu. Tok. Hampir pap tadi. Aduh Tu, tu. sabar tu boleh tak tu kita nak tak gambar minta izin, buka balik aircon panas tu nak tak gambar boleh tak tu? Hampa ingat ini apa? Tapi Pak Hampa bayar. Kau ni puki mak.
Terkejut Tak boleh lah balik bunyi orang tua ni. Sebab tu kita tak ada jadi kamera dong. Dia bagi aku, Kalau tak ramai siap kena tumbuk. dia be tolerate lah. Bukannya orang tu kahwin hari-hari. Nah, dia bukan guna sampai 5 Malam jam, 6 je. jam lah. Kurang 15 minit dah lah. Alah, dalam sebulan tu satu hari, dalam kau bayangkan bukannya hari-hari orang pergi shoot tu. Tak adanya bil elektrik kau melambung dia. Ni kau nasihat siap tu lah ni. Siap. Macam- Jadi sebagai orang tua, patutnya kau dah tahu. Kau dah pernah rasa apa muda kahwin tu adalah momen bahagia. Patutnya bila kau nak tutup, ada orang nak kahwin. Mana kau tahu dah kahwin? Dia mesti pakai baju. Dia pakai cincin, dia pakai cincin. Tok siap ni. Tapi boleh jadi. Selalu Tak mungkin kahwin tak lagi. siap. Oh, ni Ha, tak tahu macam mana batal semayang tak Bujang tahu. terlajak ah. Baik semayang ni kalau batal pun sebab kentut. Pijak tercicak. Betul tu. Tapi Ha, boleh pijak jadi. tercicak. Boleh jadi. Sebab selalunya pangai orang macam ni yang sampai tua tak kahwin, dia selalu macam tu. Dia annoying. Mungkin dia berdendam man. Mak kau kahwin. Aku dah tua takkan kahwin ni. Tak. Boleh jadi Pasal par dekat sini lama dah ya. Dah boleh jadi kak. Aduh, susah nak Susah nasihat. lah nak Kau, cakap. kau nak nasihat apa kat fotografer ni? Kau kan suruh dia buat apa? Aku takkan fotografer. Aku sebagai fotografer aku cakap dekat pengantin. Kalau elok pergi jumpa, suruh keluarga. Mungkin korang tak inform dia dulu ke apa. Panggil orang tua dalam keluarga korang untuk bercakap dengan Tok Siak ni. Betul. Mungkin kalau kita yang cakap nanti tak ngam. Jadi Betul. biar mak bapak kau yang cakap dengan dia. Itu cara terbaik dia. Dan lagi mak bapak dia orang situ kan. Mungkin Tok Siak tu dah terlalu bingai, tak boleh faham situasi. Memang bagi aku side dia pun salah. Patutnya kau nampak orang kahwin, itu momen bahagia dia, bagilah masa, bagi ruang dia. Bukan lama pun. Bukan lama. Tapi kalau tetap kau sial juga, mak bapak pengantin pergilah cakap kan. Tu je lah. Kak pun suruh bapak mertua lelaki tu kahwin tu. So jadi tok siap lah. Oh ganti tu kan. Sebab dia berdendam pi. Dia orang kampung tu. Ya. Ha. Kau boleh masuk grup kampung apa? Ha, Ni gaul-gaul Tok lah. Siak ni, aku anak kahwin dia boleh tutup semua ekor ni. Dia siapa ni? Ya kampung marah dia. Next meeting kita takkan bagi dia. Kau Tok Siak. bapak mertua dia tak kat dapur masjid. Boleh jadilah. Oh, jadi lah. Jadi dia duduk rumah. Sarapan pagi kat kedai. Balik. Kalau dia rapat dengan orang kampung, mungkin orang kampung tu takkan kacau dia. Betul kan? Betul. Macam-macam Komen lah. lah. Macam-macam POV lah kalau nak Macam dibahas. POV, betul. Tapi bukan bangkang dia Tok Imam relax sikit. Relax. Chill. Relax sikit. Imam relax je. Siap yang tak Tok okey. Tok Siak. Siap. Siap tu. So untuk Apit bersabarlah Apit. Kadang memang dugaan ni di mana-mana ada. Kadang kat masjid orang tengah batas sembahyang. Kau pun satu hal. Orang nak batal wuduk kau tak gambar. Sebab mungkin Tok Siak tu tutup lampu sebab dia dah faham kan. Depa ni nak pergi batai semayang. Cameraman keluar lah. Masjid tu masjid. Apa lah. Oh iyalah masjid lah man. Bodoh lah kau ni. Mana ada orang buat macam itu man. Jangan liberal sangat lo. Aku takut aku kena. Macam tu lah. Kita tak boleh buat apa Pit. Tak boleh buat. Itu nasib kau. Ujian di mana-mana. Tak ada lagi habis. Ada apa hantu? Oh, hantu ke? Sebab Apit ni dia kerja fotografer. Kau tahu fotografer time kahwin. Kahwin ni adalah momen yang akan ada banyak masalah. Betul lah. Setiap perkahwinan mesti ada problem. Makcik yang tak siapa-siapa tiba-tiba in frame lah. Tapi kan kalau kat Indonesia aku tengok banyak jenis makcik-makcik kan, dia orang tengah make up kan. Pengantin perempuan make up, makcik-makcik datang macam oh, Dia tak colek. betul lah. Oh makcik yang tak kenal. Kadang-kadang Orang makcik, random. kadang makcik dia sendiri pun. Macam kau make up ada colet kau. Ha. Kau punya make up. Dia dengki ke apa. Kadang tu kan macam, oh ni tak betul ni. Dia ajar pula tukar make up tu. Oh cerita pasal tu kan. Ada satu Mr. Beast. Dia buat bukan pertandingan lah. Dia kata siapa subscribe macam tu dapat duit ni kan. Lepas tu dia dah umumkan pemenang. Pemenang dia seorang Indonesia tau. So dia pun account dia screenshot. Mr. Beast screenshot account ni. Ni pemenang. So dia dapat $50,000. $50,000. Lepas tu netizen yang dengki ni orang Indonesia juga. Dia report page tu sampai page Instagram orang tu kena buang. Lepas tu diorang create Instagram banyak yang macam dia. Oh. Macam sial loh. So Mr. Beast tak dapat cari dah orang tu. Orang tu tak dapat duit. Di sana memang. Kenapa mentaliti macam tu Syak? Diorang mentality man tak ada nampak duit man. Dia dengki dengan orang kaum. Memang. Rakyat dia sendiri orang sama. Bangsa sama. Dia tak boleh. Macam kau bayangkanlah ramai yang kau tahu apa orang cakap something yang patternkan apa semua kan. Diorang banyak yang patternkan nama-nama artis. Oh. Jadi bila kau sebagai artis nak buka bisnes man, Tak boleh pakai nama. tak boleh pakai nama tu. Lepas tu kau runding dengan dia minta kau bayar. Diorang banyak gila. Aku tak tahu akal diorang banyak gila lah untuk IQ rendah apa. Jadi IQ rendah. Kita IQ kat sini. Dia rendah kat sini. mungkin diorang terlalu nakkan money Rendah punya sangat.
Kau tahu? Dia nak macam instant punya money tau. Jadi diorang punya idea untuk dapatkan instant tu pelik-pelik lah. Dia bukan, dia macam lebih pada dengki yang aku. Biarlah budak tu menang. Dapat duit, dia boleh buat macam ni. Contoh kalau kau menang tu Man, orang kampung situ tahu, semua datang rumah kau punya duit. Sekejap bagi lah RM1. RM1. Banyak saya kalau aku menang $50,000 siut. Kali dengan 4 2,000. Lepas tu orang report aku ke depan. Lepas tu orang bernama account Aiman Milo, gambar aku semua. Lepas tu Mr. B tak banyak kontak aku dah. Macam mana Syah? Jadi sekarang kau ada TikTok. Kau ada YouTube. Dia boleh check Beranca Entertainment ada verify. Tapi maknanya betul lah Mr. B boleh buat benda tu, betul lah dia bagi kan. Betul lah. Baik Syah. Itulah dia kita punya pandangan. So kepada Tok Siak tadi tu, Siap lah. Tapi macam mana Tok Siap boleh lari ke Mr. Beast? Bukan. Tak ada ke mana. dia cerita pasal Indo. Cerita pasal ni, aku dah teringat semalam aku tengok video. Jap. Jangan layan podcast 3 orang budak gemuk tu. Ini baju baru Berancan Merch. Ni design depan, kain kualiti baik punya. Kau tengok kualiti kain dia. Ini pula design belakang dia. Gambar beruang. Korang boleh pernah tempah sekarang dekat link bawah tu. Dah, kau sambung tengok podcast 3 budak gemuk tu. Tu video tu dia macam tournament macam lelaki lah. Lelaki setiap negara kan. Diorang ada tema pakai baju diorang punya traditional pakaian. Kau bayangkan orang lain pakai baju tradisional. Kau tahu Amerika dia punya baju tradisional apa? Kereta Amerika. Aku tengok. Dia pertandingan macam Olimpik macam tu lah kan. Macam model-model lah kan. Tapi Malaysia tak ada kan? Malaysia ada. Ada? Malaysia ada. Dekat yang bab US tu ramai komen macam sebab kau bukan rakyat situ. Native America patutnya datang kan. Faham. Orang asli sana kan. Lepas tu yang kemudian dia pula Melayu dengan Singapura pakai baju batik semua. Komen semua. Malah nak cakap pasal rakyat ni. Itu lepas tu lagi. Ini kan asal Jawa. Ini kan asal Minang. Kau cakap benda sial. Orang Indo lah. Orang Malaysia ada pakai songket lah. Indo. Kita pakai songket. Orang Singapura pun pakai songket dengan kres semua. Indo? Diorang aku tak nampak video diorang lah. Di mana layak masuk kan. Betul lah. Betul lah. Masih Cukup lah cerita pasal Indo. Aku tak tahu nak buat tajuk apa episod ni. Tapi cakap pasal Indo ni banyak tau. banyak gila tu. Pasal haji baru-baru ni. Tajuk dia borak pacai man. Budak bacai Pasal Indo, Saudi, kerajaan Saudi nak potong 50% tau jemaah Kota haji kan. kauta untuk Indo. Sebab tahun ni diorang teruk juga. Dia buat apa yang Arafah lah apa tu. Man, Long, dia orang siap bergendang dekat dalam kemah Arafah tu. Lepas tu yang video viral pakcik bagi bunga dalam kemah perempuan tu. Dia masuk dalam kemah perempuan, dia bagi bunga. Kat bini dia. Macam-macam ada buat, dia orang masak dalam hotel. Macam-macam dia buat. Lepas tu Malaysia macam biasa lah, menang lah. Sampai menteri yang uruskan pasal urusan haji ni, dia kata apa kan, kalau semua jemaah haji macam jemaah haji Malaysia, saya boleh tidur dengan lena. Lepas tu Malaysia tak tahu menang tahun ni pun menang tak pengurusan haji terbaik. Lagi memang kalau bab itu sebab tu orang Arab sana banyak respect Malaysia. Tapi kau sokong tak kalau dia potong 50% ke lebih lagi patutnya? Bagi aku Okey 50% lah. tu okey. Dia tak semua yang macam tu kan. Dia ada orang yang okey. Sebab rakyat diorang besar man. 50% dia tu mungkin sama banyak dengan yang Malaysia akan datang. Bagi aku potong lagi lah. Bagi 10% je diorang. 10% diorang belajar macam mana nak uruskan. Dia bukan salah rakyat je tau. Salah pengurusan sekali. Betul. Diorang tak ada. Jadi dia kalau kau dapat hit ni naik 20%. Naik boleh juga. Sebab pengurusan diorang tak macam tabung haji. Tabung haji pengurusan cantik. Diorang je pengurusan sampai diorang kena tunggu panas bas tak sampai. Aku tengok kat TikTok, isu makanan pun ada. Isu makanan. Diorang sampai curi makanan kat orang Malaysia punya kemah. Kitanya baik, betapa baiknya diorang sampai hantar chef-chef dari Malaysia masak kat hotel sana. Bertantan makanan untuk orang Malaysia. Makanan Malaysia. So Indo tak dapat buat macam tu. Indonesia tak dapat buat macam tu. Mentality man, dekat sini. Tu mentaliti rakyat satu, mentaliti pengurusan tu pun satu. Dan kalau rakyat tu, pemerintah tu asalnya rakyat juga. Betul lah. Jadi diorang dapat, mungkin isu bagi aku pendidikan tak rata lah. Jadi kau ada mentaliti yang kau ada pendapat lain tu terlalu banyak. Viral kau tu lah video-video dia orang. Ya. Dia memalukan negara tu. Kesian tu. Malu tu, kesian lah. Sebab ada yang baik. Orang-orang yang okey ni jadi kesian. Kesian. Macam jemaah yang daripada Indonesia yang betul-betul ikut apa semua baik kan. Jadi dia pula terpalit sekali. Yang baik 10% je sebab ada yang tahun ni punya kes. Kan dia tak dibenarkan membawa air zam-zam balik
diorang akan bagi 1 botol seorang je kan. Ha. Ni diorang tetap bawa dalam beg bagasi diorang semua letak air zam-zam. 90%, 10% je tak letak. Yang Jadi ikut lambat law nak balik lah. Maknanya 10% je yang mendengar cakap pun. Itulah. Sian. Besar mentaliti. Tapi Guna diorang, otak. tapi diorang tetap bermegah-megah kan. Orang mesti sentiasa megah. Itu je modal man. Nampak negara diorang besar. Ya aduh, cerita pasal Jumbo baru ni. Cerita itu. Jumbo. Tunggu apa? Pasal animasi. Animasi. Diorang cakap diorang punya dah kalahkan Disney, Pixar. Pasal kutipan tertinggi di Asia Tenggara. Kau punya rakyat dah berapa kali ganda pada kita. Kita 20 juta, kau 200 juta apa? Tak, dia kutipan tinggi tu dah rupiah ke apa? Tak, dia dalam negara saja. Kutipan dalam negara. Yelah dia ukur, dia bandingkan tu dalam rupiah ke dolar? Sama lah, dolar lah. Ha, dolar. Tapi kutipan cerita dalam negara dia, contoh cerita UPIP dalam negara dia rendah, cerita Jumbo tinggi. Memang tinggi lah. Yang awak support apa ni kan? Maksudnya Malaysia dapat sama dengan kau lebih kurang, tapi sebabkan ditonton oleh negara lain. Bukan negara Malaysia saja. Macam kau dah top dekat dalam negara, rakyat kau ramai. Tapi patutnya benda tu, kita sebagai Malaysia kena raikan. Diorang punya, Asia Tenggara kan, gempak. Tapi diorang terlalu over confident, terlalu over. Banyak yang okey. Aku tengok yang jenis-jenis orang Indo yang buat YouTube. No okey tau. Sebab itu diorang orang-orang bandar mah. Dia puji Malaysia. Tapi ada yang mindset macam Kau tahu, diorang besar sangat mah. besar betul kan. Jadi betul-betul yang dapat knowledge dan yang bagus dekat kawasan bandar. Luar bandar diorang terlalu dipinggirkan. Jadi diorang bila tengok medsos tu man, diorang telan bulat-bulat man. Faham tak? Betul. Ya, nak AI sekarang ni. Oh, inilah kayu yang telah berubah menjadi kristal. Kayu apa Pakai AI, dia ubah kayu tu warna-warni macam pelangi kayu tu dah. Oh. Ini kayu yang berumur jutaan tahun. Babi. Sebab tu dekat sana nak korap duit seronok hidup. Macam baru-baru ni Raya Haji, kucing bertakbir. Serius man. Kucing tu dia Salah macam dia percaya tu, dia man. macam main-main dekat mic macam tu. Mulut dia. Itu suara suara kecil betul tak? Takbir. Lepas tu orang, ya Allah, kucing pun sudah bertakbir. Kepala otak ajal. Lepas tu yang kelakar pasal tiket stadium bola man. Dekat Malaysia hanya jual berapa persen je. Murah gila man dekat Malaysia, tapi penonton Malaysia tak ramai. Indonesia jual mahal gila man. Tapi kat sana penuh. Lepas tu patutnya orang Indonesia punya komen semua kata apa macam, nampak sangat siapa lebih kaya. Kita orang berapa lebih mahal tiket pun stadium penuh. Maksudnya kita berjiwa nasional, aku cakap kan. Patutnya bukan ke kau patut nampak kau dibodoh-bodohkan oleh pemerintah kau. Kenapa kau boleh, negara Malaysia boleh dapat tiket murah pun malah pergi, kau boleh dapat tiket mahal kau pergi? Betul. Sebab kau benak. Kau benar, kau dah dibodohkan. Benak ubi. Tapi pelik kan yang traveler daripada Indo datang Malaysia. Dia kata Malaysia ni barang murah tu. Memang murah. Daripada diorang. Ya. Diorang punya mahal. Dia macam mana? Ekonomi kita dengan sana lebih kurang man. Macam contoh lah, nasi lemak RM2, sana pun lebih kurang je RM2. Cuma beza mata wang duit kita. Tapi gaji sana rendah kan. Rendah. Rendah. Dia macam ni man. Dia Dia jadi mahal lah dia rasa. yang datang sini yang cakap murah tu yang orang kaya kat sana. Oh yeah. Yalah jenis buat miliar-miliar kan. Sebab kita banyak produk-produk negara kita yang bersubsidi. Negara orang tak bersubsidi. Contoh macam minyak, kita paling buruk RON 95. Diorang ada RON 90. Betul. Tapi tetap lagi mahal pada RON 95. Itu problem kat sana tu. Diorang datang sini diorang rasa murah. Banyak yang bersubsidi. Interesting lah benda ni. Tapi benda ni melibatkan negara kan. Ya. Macam mana nak sedarkan orang negara sana. Tak perlu Itu dah tanda sedar. enggak ada otaknya. Tapi mindset orang tu jangan bawa ke sini lah tu. Tak boleh. Buang sampah mata rata. Aduh. Ni dah 2 kali disebut ni dalam podcast ni. Buat Tak sampah boleh mata tu. ni. Betul, kalau kau tengok tempat orang buang sampah mata, mesti kawasan tu banyak orang Indo. Cakap je Indon. Yang ni Indo sangat. Apa heran lah. Apa dia boleh buat? Macam Indok. Kau lagi tengok kan. Maksudnya contoh lah mentality macam Takut. kau dekat dalam mall kadang isap okok pun ada doang. Betul. Wish. Tolonglah nak datang Malaysia dipersilakan, tapi datang dengan akhlak yang lebih baik lah. elok sikit lah. Datang sebagai seorang manusia yang berpendidikan lah. Kau tak jumpa Aiman menyebaran ni. Dia sumbat dalam jubur ke sampah tu kau tahu lah. Boleh je, ada je orang yang betul-betul datang Indonesia yang bagus. Ada. Respect culture orang. Ada yang bagus. Aku ramai je kawan orang Indonesia. Relax je. And buat pihak Indonesia ni naikkan sikit lah pendidikan benda ni. Baik, tak boleh mak. Sebab diorang bukan negara federal. Okay. Jadi diorang sistem diorang tu man daripada pemerintah tu. Ni Contoh kesas. kita
negara kita punya negeri-negeri, diorang berhak majukan negeri masing-masing. Pemerintah tetap kena bagi dana semua. Kat sana tak. Maksudnya? Hasil luar masuk kat bandar. Wow. Jadi tu kenapa contoh macam negeri diorang macam diorang ada provinsi macam Papua semua kan. Sana hasil emas, minyak banyak. Tapi kenapa negeri tu jadi macam negeri termiskin kat situ? Sebab semua akan balik ke pusat balik. Itu masalah tu kan. Pusat pula tak buat kerja. Betul. Tapi bagi aku sistem pendidikan tu penting tu. Dia didik the mindset budak. Kau bayangkanlah man, kat sana koruptor man, dia rembat duit dekat-dekat ratus juta man. Hukuman ni kau rasa apa? 6 tahun di penjara. Kalau aku nak masuk penjara 6 tahun dapat duit macam itu. Tapi bab IQ ni kan, aku tengok standard IQ Singapura nombor 2 ke. Baik si IQ diorang. Tahu kaji apa menyebabkan diorang ni. Macam ni aku kaji perangai Singapura macam mana diorang jenis tak ambil tahu benda-benda yang remeh-remeh. Satu lagi sebab penduduk dia ni, kalau kau tengok dia kira by percent kan. Makin Aku besar tahu dia kira macam mana. makin besar penduduk kau punya purata tu akan makin berubah. Contoh, diorang ada 10 orang. Yang pandai 9. Jadi dia jadi 90%. Kita ada 20 orang tapi yang pandai 9 orang. Kita punya pandai sama, 9 orang. Tapi kita amount kita lebih ramai. Habis dia tengok berapa ramai responden tu. Ya. Dia ikut penduduk pun kena ikut gak. Dahsyat. Benda ni seronok dibahaskan. Aku rasa mungkin orang Singapura pandang kita mesti macam kita pandang orang Indo. Betul tak? Tak juga. Ada rasa macam tu tak? Aku rasa kita tak pandang Indonesia ni rendah. Bukan apa kita pandang macam perangai-perangai diorang ni. Tapi kita jauh lagi bagus lah. Daripada Indo. Tak, masa aku Singapura. Masa aku taklah sehina tu. Kita tak ada lah macam Tak pernah pun rasa tak senonoh sangat. Dia macam kita macam apa yang bagus kat Singapura kita ikut. Singapura tengok apa yang bagus kat Malaysia kita ikut. Kita tak pernah pandang rendah walaupun kita tak pernah cakap macam Singapura kecil boleh lah. Kita tetap tak menafikan tu. Dia tetap negara maju. Pendidikan dia tinggi. Dia punya universiti nombor berapa? Power. Dia power siapa dia. Tapi kita try apa yang kita boleh ambil pada dia. Macam negara yang besar yang lain, dia pandang hina dekat negara yang kecil. Dia macam kalau kau tengok dekat YouTube banyak Indonesia punya YouTuber keluarkan fakta Malaysia adalah negara ni. Diorang tak boleh terima. Diorang akan cakap alah negara kau besar satu negeri kita orang. Memang lah. Itu masalah dia. Kau tak tahu bila ada kebaikan yang kau patut ambil, kau ambil. Bukannya kau merendahkan. Tapi kau tengok betul memang kalau negara besar, lagi besar negara tu lagi susah. Lagi problem kan. Singapura lagi kecil lagi senang tu. Maju. Senang nak urus kan. So kita buat negara kita sendiri tak? Macam Brunei. Kau tengok Brunei. Sama lah. Lebih kecil lebih senang nak kontrol. Aku kata orang Singapura punya kelebihan aku respect saya Singapura. Dia boleh buat semua orang macam adil, dapat rumah macam ni. Tapi ada juga sisi buruk dia. Ada. je. Tapi tak ramai macam Malaysia. Macam gelendangan susah jadi kata. Kalau kau nak rasa sana memang daripada segi kemajuan pendidikan dia ni, tapi kita tak terlalu jauh gap dia dengan diorang. Diorang mungkin dekat sana ada universiti terbaik 1. Kita pun ada universiti terbaik kat, tapi ada 5. Dia macam tu lah. Sebab diorang lebih kepada, tapi hasil dia lebih hasil kat sana. Diorang lagi hasil lah. Kehidupan dia laju. Daya pesaing dia tu gila lah. Kita boleh relax podcast. Diorang tak ada tu. Penat main tu. Ya. Sana sama macam Korea. Aku tengok macam Korea, aku tengok negara dia. Maju tak? Maju. Tapi kat sana anak peguam. Mak bapak masih kerja jadi tukang cuci. Kalau Malaysia peguam babi anak dia. Mak bapak dah duduk lenggang dah man. Tu cakap ekonomi. Jadi negara maju pun bukan sesuatu yang bagus juga bagi aku. Kadang dekat tengah-tengah tu pun okey je. Tapi aku tahu kenapa aku nampak macam tak fair. Kau tahu Singapura dolar kan. Gaji diorang kalau kata 2,500 2,000 tu kira rendah lah bagi diorang. Itu gaji rata-rata orang kat sana lah. Average lah. Macam kita lebih kurang lah RM2,000 kan. 2,000 gaji kita rata-rata. Tapi dekat sana nasi biryani lamb shank $15. Dekat sini nasi biryani lamb shank RM40. Tak kejauh jurang dia tu. Kau faham maksud aku? Faham. Kita gaji sama dengan diorang daripada nombor lah sama. RM2,500. Tapi kita nasi lamb shank RM40, diorang lamb shank $15. Kalau kita pergi sana memang mahal lah nasi diorang tu. $15 kali. Kalau kita pakai duit Malaysia. Tapi kalau kita jadi rakyat sana, dia murah lah. Maknanya kita ni gaji kecil sebenarnya. Kecil, memang kecil man. Kecil Average gila. kita 1,700 kan paling minimum. Nilai mata wang.
Sebab nilai mata wang kita jadi kecil gaji. Nilai mata wang dia tu kan dolar. Dia besar sikit. Yelah, tapi kenapa gaji diorang pun minimum sama dengan minimum kita? Kenapa tak minimum diorang $500, kita $1,500? Sebab dia stabil kan. Dahsyat kan. Ekonomi dia stabil. Betul tak adil tu. Itu kau tanyalah Perdana Menteri. Lagi-lagi untuk barang-barang yang import. Contoh macam iPhone dekat sana $300. Ya, Gaji $2,500, iPhone $300. Kita gaji $2,500, iPhone $5,000. Dia kalikan tu duit tu. Memang, Tak ada je. Memang tak ada. Bagi aku 1,700 minimum gaji tu terlalu rendah. Aku rasa bujang pun perlu ada 2,500. Tapi bila bercerita tentang kenaikan gaji, dia ada Macam-macam. simple orang kata contoh lah. Okay, aku ada 10 orang pekerja. Gaji 1,700 sekarang contoh lah, 1,700. Aku ni kedai makan contoh lah kan. Jadi bila kata government umumkan kenaikan gaji RM2,000, mana aku kena tanggung 300 satu kepala. Dengan 300 satu kepala kali 10 pekerja, mana aku tanggung 3,000 sebulan kos untuk tambah gaji pekerja aku. Sedikit sebanyak aku terpaksa kena naikkan kos operasi aku apa semua. Jadi itulah aku cakap, Itu pemerintahan jadi dia kena keluarkan satu kebijakan. Dia divide by department lah. Company contoh kedai makan kau tak perlu naikkan sama. Contoh company yang kau kena, kan korang ada audit kan. Company mana yang ada keuntungan ke apa bidang, apa bidang tu patut dinaikkan lah. Sebab tu sebenarnya pada aku kukuhkan ekonomi. 1,700 tu cukup. Tapi barang murah. Sebab ekonomi kukuh. Yeah. Masalah kita adalah ekonomi kita. Bila ekonomi kita cantik, dia naik banyak mana pun, dia gaji walaupun 1,000, macam zaman bapak kita lah. Gaji 500, 900. Tapi sebab ekonomi okey, dia boleh hidup sustain. Itulah masalah. Dia kenaikan gaji minimum 1,700. Barang kan naik tak beragak. Sebab satu kilang ada berapa ribu pekerja. Memang. Dia nak tambahkan 200 dah berapa dia nak Kalau tanggung. daripada side owner pula dia mesti mati pula bayar kan. Itu sudut. Kita kena pandang sudut tu kan. Kalau kita yang pekerja ni memang naik 15,000 pun tak apa. Tapi kau macam tu yang Abdul Syauqi lah. Ali Ahmad Ramli, siapa seorang ni dengan Cina tu. Tapi pelakon-pelakon semua ada buat video. Oh, saya dah menang, saya naikkan gaji 8,000. Hari ni dia makan mamak RM16.20. Besok makan mamak 600. Sebab apa? Tukang cuci dah 6,000 gaji, 8,000 gaji. Tukang tebal Kota Chanel 8,000 gaji. Mana aku nak cakap? Naik harga barang. Itu yang pusing ke situ sebenarnya. Jadi pokok dia ekonomi. Ya, bila ekonomi kuat, daya beli tu tinggi. Mata wang tu rasa. Kukuhkan mata wang, stable RM lah. tu kalau sama dengan dolar. Kau tak payah US, Singapura pun cukup. Jadi bila ekonomi tak kuat man, barang makin naik, orang miskin masih stay. So cash flow tu tak cantik man. Kau gaji kan, kita tak selalu membeli. Jadi kalau ekonomi tu kuat, okey semua gaji beli. Benda tu rolling cantik lah. Kau nak jadi menteri? Menteri ekonomi. Aku kalau nak jadi belia dan sukan lah. Itu basic yang kita boleh buat kira-kira lah. Tapi jauh je, banyak benda kita tak tahu man. Ini knowledge bodoh lah. Betul. So korang kalau tak setuju dengan kita orang, cakap lah tak setuju. Komen lah kat bawah tu. Komen kat bawah tu. Peduli apa? Cakap, Along ni apa benda cakap macam ni. Aku pula. Contoh lah kalau tak Faham setuju. kau. Komen je. Peduli apa aku? Dia macam ni. Semua orang bebas berbicara. Ada pendapat Freedom of masing-masing. speech. Kau tak suka, kau cakap lah apa yang kau suka. Betul. Kau tak suka. Kita tak pernah larang kau komen yang baik-baik. Tak, kau nak komen apa, komen lah. Komen kau kena delete. Kau ada pendapat kau. Contoh macam M-Star ke nak cakap apa-apa. Buat. Oh, betul nak masuk berita. Betul-betul. Itulah aku macam baru 2 orang tegur lah, tak. Biasa. Biasa. Kita Tolong nak lah. keluar je. Oi. Aku nak macam orang kerja aku. Jangan. Family time ni. Privacy aku Kena pakai mask lah keluar. Aku nak juga. Keluar ayat tu tolong jangan ganggu privacy saya. Penuh jadi dia belagak. Baik. So korang kalau ada apa-apa nak cerita, kalau nak beli baju pun boleh klik link kat bawah. Betul. So kalau nak share Wadah Beranjai kat mana? Korang boleh pergi di Instagram Beranjai Entertainment. Dekat situ ada link dekat bio tu. Kau tekan, kau pergi tengok Wadah Beranjai. Kau tekan, kau akan pergi kami punya Google Form. Jadi kau boleh letak nama, kau cerita apa kau nak cerita. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Kalau anda ada terkesan bahasa tersalah bicara, korang boleh memperbetulkan perbicaraan itu. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Kita jumpa korang pada episod akan datang. Salam modal. Goodbye.